Hai semua, tengah buat apa tu? Hari ni Kak Ida nak share resepi tofu telur isi kentang. Mula-mula kita kopek kulit kentang tu. Kemudian kita potong panjang-panjang macam kita potong wedges tu. Jangan tebal sangat ni, nipis pun tak apa. Lepas tu kukus. Kukus kentang sehingga empuk. Kukus. Kak dah siapkan telur 4 biji. Kalau nak lebih pun tak apa ya. Sementara kentang tu empuk, kita siapkan bahan untuk telur ya. Tofu dia. Pecahkan telur. Kacau-kacau. Masukkan lada putih. Lada hitam boleh, lada putih pun boleh, terpulang pada masing-masing ya. Nak banyak sikit tu pun terpulang pada masing-masing. Kita kacaukan lagi. Kak Ida masukkan lada bengalah ya. Kalau nak letak sayuran apa pun terpulang pada masing-masing. Nak letak cili hijau, cili merah pun, cili api terpulang pada masing-masing. Kak Ida potong dadu. Masukkan dalam telur tadi. Dia Kak Ida masukkan dalam telur tadi. Kacau-kacaukan dia lagi. Kak Ida siapkan dalam bekas 4 segi ni, kaca ni. Kita curahkan dalam bekas ni sebab kita nak kukus ya. Jom kita kukus. Sementara kentang empuk, kita siapkan daun bawang, kita racikkan halus-halus ya. Tengok. Wah, dah masak dah. Kentang dah empuk. Kentang yang empuk ni kita masukkan dalam telur tadi. Kita susunkan dia. Kita masukkan dalam telur tadi, kita susunkan dia sampai habis. Tu dia. Dah sudah macam tu, dah siap dah. Kita kukuskan telur tu bersama kentang tadi. Kita tunggu sampai dia masak. Okey, jangan lupa daun bawang ni nanti nak letak atas telur ni kalau dah masak nanti. Dan juga Kak Ida dah siapkan minyak bawang putih ya. Bawang putih bersama minyak Kak Ida tumbuk. Kak Ida jadikan minyak bawang putih dan bawang putih. Kita akan gunakan kedua-dua bahan nanti. Tu dia. Dah masak dah. Dah masak dah telur tadi. Okey, kita ketepikan. Ni dia, nampak cantik kan dan menarik. Kita nak siapkan untuk bahan tumis dia. Ambilkan minyak bawang putih tadi. Ambil dalam 2 sendok. Minyak bersama bawang putih yang telah digoreng ya. Kemudian Kak Ida masukkan sos tiram. Kita letak sos tiram. Nak banyak sikit pun terpulang. Kemudian Kak Ida letak kicap masin. Kicap masin atau kicap manis. Masin pun tak apa. Kak Ida letak sedikit air untuk cairkan. Kemudian Kak Ida letak sedikit gula pasal Kak Ida menggunakan kicap cair tadi masin kan. Nak pekatkan dia, Kak Ida menggunakan tepung ubi ataupun tepung jagung. Itu dia, kuah dia bagi pekat sikit. Nampak tak? Kuah dia pekat macam tu ya. Bila pekat ni kan kita bila makan dengan tahu tu jadi sedap ya. Taburkan daun bawang. Lebih tu ketepikan dulu. Okey, kita kacau-kacaukan dia. Kita curah atas tofu telur tadi. Nampak tu. Cukup menarik kan? Dan menyerakan. Dah siap dah. Nampak tu. Taburkan daun bawang lagi. Banyak daun bawang Kak Ida tabur. Kemudian kita nak keluarkan daripada bekas tu sebab nak makan ya. Kita ke tepi ke tengah nak keluarkan dia pasal dia melekat sikit dekat bekas tu. Tu dia. Dah keluar dah. Seketul macam tu. Dalam tu pun ada tahu. Dalam tu ada tahu dan dalam tu ada kentang, bukan tahu. Okey, sorry saya cakap ya. Ada kentang. Nampak tu. Kita ambil kuah dia sikit, kita curah atas
tofu telur tadi. Taburkan daun bawang lagi. Taburkan bawang goreng untuk menyedapkan rasa. Dia dah siap dah. Ni dah boleh makan dah. Okey, kaedah nak makan. Ibu makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Kenyang nak makan dengan nasi boleh, nak makan macam tu pun boleh. Pasal apa? Ada kentang dan telur Memang cukup kenyang. Rasa dia ada masin dan manis sikit Nampak tu, kaedah makan sekeping tu cukup kenyang. Okey, selamat mencuba. Salam kasihan daripada Kaedah. Mudah, cepat, sedap, menyerakan. Bye, I love you. Jangan lupa buat tahu Buat untuk suami dan anak-anak makan.